kita nampak wanita lah yang tak buka aurat dan sebagainya kan. Kenapa netizen ni cepat sangat nak hukum wanita tentang aurat? Dan macam mana sebenarnya cara menegur yang betul dalam Islam? Okey, bila sebut tentang netizen, dia adalah mass, ramai, betul tak? Bila mass dan ramai, kita tak boleh nak tutup mulut tempayan ni. Kan? Kita kalau boleh nak tutup mulut orang ramai supaya orang ramai ni tak mengata kat kita. Lepas tu kita nak marah kat netizen. Netizen ni beribu-ribu, berjuta-juta tau. Jadi hukum netizen dengan hukum saya as a personal tak sama Okay, kalau saya as a personal, memanglah kalau sebaik mungkin kita tegur dengan paling berhikmah. Ada orang kata DM dulu kan. Lepas tu kalau DM tak jadi, barulah kita pun tegur secara terbuka. Tapi kalau perbuatan dia tu menyebabkan salah faham dalam masyarakat terhadap hukum, budaya Islam, pandangan terhadap Islam, maka kita kena tegur secara terbuka. Sebab apa? Sebab perbuatan dia tu menyebabkan salah faham secara terbuka. Kalau kita DM dia, it's okay kita DM juga. Tapi yang terbuka kena tegur untuk apa dia? Membetulkan salah faham supaya orang lain tengok, oh sebenarnya benda ni tak betul. Itu adalah personality dia. Tapi yang Islam bukan macam ni. Jadi dia tidak mendatangkan fitnah kepada Islam dan juga suasana persekitaran, bukan kepada dia. So dua benda. Bila duduk dalam medsos, you kena ingat, satu, you as you personal. Yang kedua, apa yang you buat tu adakah bagi kesan tak kepada masyarakat tu dan bagaimana kesannya. Jadi sebab itu dua ni awak kena perhati. Dan netizen ni kita tak boleh nak tutup. Cuma dari segi kita sebagai personal nak tegur macam mana, tegurlah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah ni ada orang kata, tak payahlah tegur sebab dia ni kita pun ada anak cucu. Masalahnya kerana ada anak cucu lah kita kena tegur secara terbuka apabila melibatkan perbuatan terbuka. Tapi kalau melibatkan tak perlu terbuka dan kita boleh DM seorang-seorang, DM pun tak apa. Tapi kalau tak makan saman, ketika itulah kita kena buat gerakan untuk mungkin dakwah, pembasmian, amar ma'ruf nahi munkar. So tingkatan-tingkatan ni ada. Cumanya pada hari ni orang suka kata macam ni, kita tak payah judge, Bila tak payah judge, dia akan jadi normalisasi. Bila normalisasi, ketika itu cucu kita ke anak kita tengok, dia akan rasa benda tu betul. Dia macam ni tau. Dalam konteks psikologi, apabila kita melihat medsos, benda tu apabila diulang, nampak, lama-lama kita akan trigger mengatakan benda itu betul walaupun benda itu haram. Sebab itu, sebelum perkara itu menjadi normalisasi, ramai orang akan buat teguran. Okey, dari segi netizen pula. Netizen ni saya bolehkanlah nasihat netizen secara beramai-ramai lah. Okey, netizen memanglah kita kalau nak menegur sesuatu, biar kesan tu ada. Jangan bila kita menegur sesuatu, ia menjadi lebih parah. Itu yang kita tak nak. Tapi kalau menegur dan membawa kepada kebaikan, tidak ada masalah. Tapi pengalaman saya lah, saya sendiri tak trigger dengan netizen. Sebab kita tahu dah, netizen ni ramai. Netizen ni dia tak bermata, kita tak pernah jumpa kat depan, dan dia rasa dia nak kata, dia kata, dan dia akan kata berdasarkan pengetahuan dia yang limit tentang kita. Tapi kita dalam masa yang sama ambil juga kaedah muhasabah. Mungkin ada juga aku buat yang tak betul. Wallahualam.